Sama tu dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah saat ni tu, kita ngaji molek-molek sakut paut dengan bab sahabat. Sebab seteru Islam tu nak hati Islam tu yang masuk jalan ni. Jalan duk buat karu masalah sahabat. Sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi itulah yang memindahkan agama daripada Nabi mari kepada kita. Setiap masa dan setiap tempat. Maka apabila kita tengok kata bab sahabat, orang menyeleweng tak, orang panggil tu buat seteru para sahabat tu tak selamat seorang bu. Orang Syiah buat seteru dengan para sahabat. Setengah daripada mereka tu kufur Abu Bakar dan Umar. Orang Khawarij siapakah bunuh Uthman dengan Ali, buat seteru dengan sahabat tu. Maka dua-dua kumpulan ni seolah kata dia giwak khenak sining sani tu seolah tu buat khenak Islam dah. Sebab itulah ulama-ulama kita, orang ahli ilmu pakte kita tu jaga makanatus sahabah fil Islam. Kita ada tempat kita letak dalam hati kita, iaitu tempat hak para sahabat kita. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang hak dulu, hak mari belum daripada kita, daripada para sahabat. Wasabiqun minal muhajirin wal ansar. Hak tu royak daripada orang muhajirin dan orang ansar. Orang sahabat hak beriman dengan Nabi di Mekah, orang sahabat Nabi hak beriman di Madinah. Mereka itu tu bukan kata Nabi saja radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala redha terhadap mereka itu. Maka orang hak kecek ambil lidah dia kecek tak molek terhadap mereka itu tak selamat. Kata lagu mana? Abu Bakar dan Umar saat ni tu sebenarnya rapah tu orang panggil tamning pangkat khalifah daripada Sayyidina Ali tu. Itu orang panggil orang apa ni? Orang Syiah tu. Orang Rawafid. Yang main royak lagu tu tak kena. Maka apabila kecek sakut paut dengan Siti Aisyah, Siti Aisyah tu orang tak molek mana tu. Duk seolah duk dapat Nabi lagu lain, duk belakang Nabi lagu lain pula. Sebab tu dituduh dia tu zina dengan Zakwan tu. Tu tengok tu. Sedangkan perkara tersebut tu ahli sunnah wal jamaah tetap dah. Tetap dah. Kita tengok tu orang yang berdepan dengan benar-benar. Di zaman Abu Bakar, siapa yang berdepan dengan benar-benar? Hak kuat-kuat. Lepas pada Nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Nabi kita wafat. Orang hak kuat-kuat netek dengan benar-benar di zaman Abu Bakar. Tak kira orang buat beza di antara semaya dengan zakat tu kan. Siapa kat Abu Bakar tu? Aklah lah mana aku nak serai buat mereka ni. Tak reti ni. Umar pun mari bisik pada Abu Bakar. Abu Bakar kena pergi mikir ni dia kata ni. Mereka itu ada kalimah syahadah tu kita lagi serai apa dia. Dan Nabi royak atau orang hak simpulkan kalimut tauhid dalam hati, kita tak boleh kuat nak dia. Harai diri dia, harai darah dia, harai isteri dia, gapo semua harai belaka. Sakut pang maruah dia. Kita nak serai lagu mana Abu Bakar? Dak, Abu Bakar tak dak. Mereka ini buat beza di antara semaya dengan zakat. Sedangkan Islam saat itu, semaya saat itu tak boleh buat cek di antara ajaran semaya ni ajaran zakat. Maka Umar tak aku nampak ni kalau misalnya alasan lagu ni serai mereka itu sampai akan kembali pada Islam semula. Apabila zaman Umar orang berdapat dengan benar-benar, kita ingat kisah Abdullah bin Subaik. Dogi tanya benar pelik-pelik. Orang panggil kita tanyakan umurul mustabihat. Kita tanya kara-kara yang jadi benar tak patut tanya. Sebab kita royak kisah Nabi Nuh ni. Anak Nabi Nuh ni nama apa? Patut isteri Nabi Nuh tak ni tu. Hak duk jadi hak lang Nabi Nuh tu nama apa? Bukit judi duk mana? Duk tanya-tanya lagu tu. Maka hak tu dah Sayyidina Umar saat ni tu gi igak dia saat ni tu. Tak sewi saing dengan orang lain takut jadi cara mikir spon ni. Tiba-tiba orang tempat kita ni sikit tak masuk salah ni. Masuk dah sikit gitu. Iaitu orang tempat kita gimbik kisah ni mari tak di atas kita, masya-Allah. Saya atas Subaik saat itu kita tanya masalah istiwa.
Hak tu dah tu membawa pada Sayyidina Umar tu gi rodai dia tu. Itu panggil fitnah tu. Royak kisah tak kena tepat ai panggil. Subair ibni Abdullah tu sok dah dengan Subair, bukan Zubair, bukan dengan Zaid. Sabir ibni Abdullah nama dia. Maka hak dia tanya saat ni tu bukan sakut pak dengan ayat istiwa. Bukan sakut pak dengan ayat istiwa. Bukan sakut pak dengan mutasyabihat dalam arti kata dalam istilah ada orang panggil makna ada mudah faham tu. Dia tanya benda-benda hak tak patut tanya. Supaya kita royak saat ni tu. Supaya kita ngaji masalah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu hak duk tidur dalam gua tu 7 orang 8 orang tu nama gapo tu. Tak patut tanya lah lagu tu. Hak patut kita beriman Ashabul Kahfi, kita ambil iktibar pada kisah dia. Hak kita patut orang panggil kata ambil iktibar. Adapun kita tanya ke tu, hanying tu warna gapo? Hanying tu sakning tu daripada mana bakar? Bukan dia lagu tu. Tapi orang dak mari buh kata di atas kisah Sabik saat ni tu. Sebab tu kita tak boleh dak kuat sangat masalah istiwa tu. Tengok zaman Umar tu, Umar godeng kata apa tak? Orang panggil kata dengan pelupah tamah apa ni? Bah kalau tok guru kecek lagu tu tok orang pak kita tak tupuh lagu mana. Sedangkan kisah asal tu bukan lagu tu. Cuba kita tengok, dan kita tengok molek dalam kitab-kitab sejarah kata kisah sebenar bukan lagu tu. Kisah yang kita tanya benda-benda hak bukan. Nampak tak? Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sebab tu juga orang berdapat dengan benar-benar hak dibawa oleh Sayyidina Uthman. Orang Khawarij. Apabila orang berdapat dengan di masa Hasan Basri, siapa? Al-Mu'tazilah, Wasil Ibn Atta. Tu. Setiap zaman ia ada gulawai dia. Maka setiap zaman hak dok pakte kita ni timbulnya cara mikir banyak saat ni tu bawa pada orang terjadi. Tak tahu kata benar-benar hak di mana. Hak benar-benar iaitu hak mari daripada salafus soleh. Hak tu cerak benar-benar. Daripada kita baca saat daripada apa ni? Daripada as-sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim minal qurun mufaddalah. Daripada qurun hak dijaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dinamakan mereka itu tu as-sadrul awal bis salafis salih. Nama kata orang dulu tapi letak sifat lagi as-salih. Sebab tu dinama tu. Sebab dia kalau nak tilik kepada masa, orang duduk di masa tu, orang duduk le korun salah, orang tak juruh pada. Tapi hak kira orang juruh.